Cerita ini berlaku di sebuah rumah sewa lama di Kuala Lumpur. Diceritakan oleh seorang lelaki yang kita panggil Hafiz, bukan nama sebenar. Hafiz bukan jenis yang percaya benda-benda macam ni. Bagi dia, semua ada penjelasan. Semua boleh dijelaskan dengan logik. Sampai satu malam, dia mula sedar, bukan semua benda datang untuk difahami. Hafiz 24 tahun, anak tunggal, kerja sebagai penyelia operasi di kilang. Hidup dia simple, kerja, OT, balik tidur. Hari Sabtu tu, dia habiskan masa seharian cari bilik sewa. Dia perlukan tempat dekat dengan tempat kerja, murah, praktikal. Akhirnya dia jumpa satu rumah. Rumah teres 2 tingkat, hujung lorong mati. Cat dinding dah mengelupas, pagar besi berkarat. Bahagian porch nampak repot dimakan usia. Rumah tu nampak tak kena dengan kawasan sekeliling. Macam satu-satunya rumah yang sengaja ditinggalkan. Tapi harga sewa dia terlalu murah. Separuh dari harga biasa. Hafiz tak banyak fikir. Logik dia mudah. Murah, dekat, cukup. Dia call nombor iklan. Seorang wanita tua datang. Perkenalkan diri sebagai tuan rumah. Nenek semah, badan bongkok, mata kelabu kusam, suara parau, mendatar, macam tak ada emosi. Nenek tak tinggal sini, datang tengok sekali-sekala saja. Dia buka pintu pagar. Sambil jalan masuk, dia bagi beberapa syarat. Malam jangan bising. Pukul 11, lampu luar bilik semua kena tutup. Hafiz angguk. Normal. Kemudian nenek tu berhenti di tangga. Kalau dengar apa-apa dari bilik kosong, jangan peduli. Hafiz kerut dahi sedikit. Tapi bilik tu kosong kan? Memang kosong. Jawapan tu tak membantu langsung. Tapi Hafiz abaikan. Ahad, Hafiz pindah masuk. Tingkat atas ada 3 bilik. Bilik dia, paling hujung lorong. Sebelah bilik dia, kosong. Penyewa balik kampung raya. Nama Khairul. Depan bilik dia, ada seorang pelajar. Pendiam. Sepanjang hari, Hafiz tak nampak langsung. Dalam bilik Hafiz, hanya katil besi bujang. Selebihnya kosong. Tapi ada satu benda. Sebuah almari kayu lama. Antik. Kayu gelap, ukiran halus. Dan cermin besar, hampir penuh di pintunya. Cermin tu kusam. Pantulan dia tak jelas. Sedikit herut. Hafiz tak ambil kisah. Bilik sempit. Jadi dia susun almari tu berdiri tepat di bahagian bawah kaki katilnya. Cermin menghadap ke arah katil. Setiap kali dia tidur, cermin tu tepat menghadap ke arah kaki dia. Malam tu, lepas kemas sikit, Hafiz ambil gambar bilik. Dia hantar ke grup WhatsApp keluarga. Tak lama lepas tu, ibu dia call. Hafiz, kenapa almari cermin tu kau letak macam tu? Sebab sempit lah bu. Nak buat mana lagi? Suara ibu dia berubah. Jangan letak cermin macam tu menghadap katil. Tak elok. Hafiz tarik nafas. Ibu ni, itu cuma almari lama. Dia matikan call. Isnin, Hafiz kerja seperti biasa. Sambung OT. Balik lewat malam. Rumah gelap. Sunyi. Masa naik ke atas, dia nampak pintu bilik depan terbuka sedikit. Dia ketuk. Seorang lelaki muda buka pintu. Muka letih, mata kuyu. Saya Hafiz, bilik depan. Ashraf. Ringkas. Hafiz ajak dia masuk bilik. Makan kuih raya yang dibawa dari kampung. Sebab dia tahu Ashraf seorang student, mesti duit cukup-cukup makan je. Ashraf angguk je. Dalam bilik, mereka duduk makan. Hafiz banyak bercakap. Ashraf banyak dengar. Perbualan biasa. Hafiz tanya tentang penyewa sebelah. Ashraf jawab, Khairul. Dia okey, ramah. Selalu datang sini. Kami sembang, dia main gitar. Selepas selesai, Ashraf pun balik ke biliknya. Malam tu Hafiz tidur. Subuh, dia terjaga. Gelap. Dan di sudut bilik, ada sesuatu. Sosok hitam duduk di atas almari. Diam. Memerhati.
Hafiz kaku. Dia tarik selimut, tutup seluruh badan. Jantung dia laju. Dia cuba baca doa, tapi lidah dia tak ikut. Kemudian, krik. Bunyi dari almari itu. Almari itu bergesil dengan besi katil. Buk! Seperti sesuatu jatuh. Hafiz rasa ada pergerakan di bahagian kaki katil. Perlahan, merangkak dan berhenti tepat di hujung katil. Seolah-olah berdiri memerhati dia dari luar selimut. Hafiz akhirnya tertidur dalam keadaan menggigil. Selasa, dia anggap semua tu mimpi. Penat. Logik dia masih cuba bertahan. Malam kedua, Hafiz balik lewat lagi. Seperti biasa, dia akan membeli sedikit kuih muih atau makanan untuk berbagi dengan Ashraf. Mereka duduk, makan, berbual. Hafiz tanya, "Kau tak balik kampung?" Ashraf jawab, "Tak, study." Ringkas. Tidak lama kemudian, Ashraf pun balik ke biliknya. Subuh, Hafiz bangun nak ke tandas. Dia lalu lorong di antara bilik mereka. Dia dengar bunyi gitar. Perlahan, dari dalam bilik yang tertutup. Dia abaikan. Mungkin Ashraf yang lagi santai bermain gitar sambil study. Setelah selesai buang air kecil, Hafiz lalu lorong tu semula. Tapi kali ni, sunyi. Hafiz masuk bilik dan sambung tidur. Dia terjaga semula di waktu subuh. Tiba-tiba, dia tak boleh bernafas. Badan tak boleh bergerak. Mata tak boleh buka. Dia paksa. Dan bila terbuka, sesuatu sedang duduk atas dada dia. Hitam, kurus, lengan terlalu panjang, jari runcing, kuku tajam, mata merah, tepat memandang dia. Nafas benda tu busuk, dekat sangat. Hafiz cuba menjerit, tak keluar suara. Dia cuma mampu baca doa, dalam hati, dalam keadaan yang ketakutan. Tindihan tu semakin berat hingga membuatkan dia sukar untuk bernafas. Tapi Hafiz tetap teruskan membaca doa. Tidak lama kemudian, akhirnya benda tu hilang. Rabu, badan Hafiz bangun dalam keadaan basah dengan peluh. Logik dia mula runtuh. Malam ketiga, dia balik terlalu lewat, terlalu penat. Dia terus baring, tak cuci kaki, terus tidur. Tiba-tiba waktu subuh dia terjaga sebab mendengar bunyi tangisan yang perlahan. Dia buka mata. Benda tu terapung tepat di atas muka dia. Kali ni jelas. Wajah tua, kulit berkedut, pucat, dan di lehernya ada tali. Menjerut, ketat. Hafiz baca doa dalam hati. Tapi benda tu ikut, mengulangi setiap ayat dengan suara perlahan, parau, memanjang, sambil ketawa. Hafiz panik. Dia ingat sesuatu nasihat yang pernah diberitahu oleh ibunya dulu. Kalau ketindihan, paksa untuk gerakkan ibu jari kaki. Dalam keadaan panik, Hafiz memaksa untuk gerakkan kedua ibu jari kakinya. Dalam masa yang sama, dia teruskan membaca doa, walaupun yang dibaca Hafiz sudah tidak terlalu lancar. Akhirnya, mata dia tertutup dan semua hilang. Keesokan harinya, Hafiz merasa kurang sihat. Dia pun tak pergi kerja. Dia call ibu ayah dia, cerita semuanya. Kali ni, dia tak lawan. Ibu dia marah. Ayah dia tegas. "Betulkan almari tu." Hafiz terdiam dan hanya bercakap dalam nada yang lemah. "Baik ayah." Hafiz memakan ubat, lalu tertidur hingga ke petang. Petang itu dia berjumpa dengan Khairul yang baru balik dari bercuti raya. Mereka pun saling memperkenalkan diri. Mereka duduk di meja dapur. Sambil makan kuih, mereka berbual. Hafiz pun tanya pasal gitar kerana ingin belajar bermain gitar. Khairul pelik. "Kau macam mana tahu aku main gitar?" Hafiz jawab, "Ashraf bagi tahu." Muka Khairul tiba-tiba berubah. Dari ceria ke tegang, kehairanan dan ketakutan. Khairul pandang dia lama. "Ashraf yang mana pula ni?" Hafiz jawab, "Yang mana lagi yang tinggal menyewa sama kita di rumah ni lah." Khairul tarik nafas. Ashraf dah meninggal 3 bulan lepas.
gantung diri dalam bilik tu. Sejak tu, kosong. Hafiz diam. Otak dia kosong. Dia teringat semua perbualan, semua malam, semua yang dia anggap normal. Kuih raya yang dia bagi, tapi tak pernah luak. Malam tu juga, mereka panggil ustaz. Ustaz masuk rumah, masuk lorong, baca doa. Semakin lama, semakin laju. Masuk bilik Hafiz. Dia berhenti. Pandang cermin almari. Tanya tuan rumah. Dan baru mereka tahu, almari antik bercermin tu dulu berada dalam bilik Ashraf. Bilik di depan Hafiz. Ashraf gantung diri di depan cermin tu. Dan sekarang, cermin itu menghadap tepat ke arah katil Hafiz. Hafiz tak pasti yang datang setiap malam tu, yang duduk berbual, makan kuih, bercerita tentang Khairul. Itu Ashraf atau sesuatu yang belajar jadi Ashraf.